Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Selamat datang ke Faizal Kapli Channel. Okey, jom hari ni kita akan buat pemasangan meter water tank. So yang ni owner beli barang sendiri, Devi Advance A1. Okey. Jadi sebelum pasang kita kena tebuk dia punya housing ni. Nampak? Ni. Tebuk supaya senang kalau kita nak setting dari dalam. Just masuk mata drill, tekan. Okey. Nampak? Jadi tak payahlah kita nak cabut meter, nak setting kan. Pokoklah nak tukar warna ke ataupun nak adjust dia punya bunyi ke, temperature ke. Sebab dia ada satu switch dekat sini. Jadi kita tebuk housing ni siap-siap. Jadi senang lah, tekan dengan mata drill lah. Okey. Jadi jom kita pasang. Meter yang dia akan pasang ni water temp dan juga voltage 2 biji. So voltage ni untuk kita monitor bateri, yang ni untuk meter air lah, coolant. Jadi dua-dua kita dah tebuk. Lepas tu kita akan pasang kaki dia semua, kita tampal. Okey. Jadi wiring kita dah tarik siap-siap, dah masuk sleeve masuk sleeve, lepas tu dah sambung wire. Lepas tu ini ni T-joint radiator hose. Jadi kita tak potong hose kita pakai T-joint ni. So siapa yang berminat boleh roger T-joint ni. Murah tak mahal pun. Okey. Lepas tu meter tapak dah siap. Okey, jom pasang. Okey, first sekali kita kena tengok dulu kat mana yang kita akan nak tampal. Macam saya biasa dekat sini Okey. Ada juga orang tampal dekat cermin atas tu, tapi terpulang bagi saya kat sini senang. Sebab kalau kita parking jemur pun kita bubuh sunshade, so meter dia tahan lama dah tak kena panas kalau kita bubuh sunshade. Kalau kat sini kena sunshade matahari kena, lama-lama memang rosak lah meter tu. Okey, so kita akan bubuh sini nanti. Okey, so kita dah tampal sini. Bagi dia mengadap driver. Okey, so nampak tune sini. Lepas tu kita akan buka dia punya pillar ni. Pillar ni senang kita kena tarik getah ni dulu. Tarik getah ni. Lepas tu kompek. Okey. Tarik. Sebab lagi wire akan masuk belakang tu. Jadi hujung pillar ni kita potong sikit hujung ni untuk laluan wire. Okey. Kemudian kita buka dia punya cover sini dengan dia punya konsol steering sini. Okay, lepas tu kita dah masuk wire, jolok sini. Lepas tu dengan dia punya kabel kabel jumper ni. Part yang ni kita akan bubuh water tank, sini akan bubuh voltage. Okey. Dah jolok wire, wire pun keluar sini. Okey. Jadi meter ni kita pasang wire, dah masuk. Kita biar macam ni dulu, supaya senang kita nak setting. Ni lubang untuk setting, jolok pakai mata drill, tapi kita setting kat sini di luar sebelum kita masuk. Lepas tu ni soket kunci, kita ambil power daripada soket kunci. Yang ni wire 2 ni wire konsisten 12 volt. Lepas tu yang bawah ni, yang tu untuk wire on meter. Okey. So yang ni kita akan sambung dengan merah. Merah wire water tank, merah wire meter. Lepas tu yang ni kita akan sambung dengan kuning. Okey. Lepas tu negatif sambung dekat body lagi satu wire pink ni. Wire pink ni untuk lampu untuk lampu. Pink sebelah merah ni. Okey. Wire on dekat sini.
Yang ni sambung ke wire merah, yang ni sambung ke wire putih ya, wire putih. Ni wire on. Ni wire konsisten 12 volt. Yang ni wire on. Okey. So kita dah ikat dia selotip. Lepas tu kita ikat ke betai, kita akan masukkan soket. Lepas tu satu lagi wire kuning join dekat sini. Alright, so wire kita dah sambung semua. Sekejap kita akan kemaskan sikit wire. Lepas tu kita test test on. Okey, meter hidup. Kita buka lampu. Dia tukar color dia dimmer. Okey. Lepas tu kita akan sambung wire sensor lah, sebab dia akan naik merah tu, sebab kita tak sambung lagi wire sensor. Alright. Jadi pada bahagian sini pula kita akan buka dia punya T-joint ni. Kita akan masuk T-joint custom yang dah siap adapter untuk sensor, so tak perlu potong hose. Okey bang, kita dah cabut T-joint dia, nampak? Jadi kita akan bersihkan, kita akan letak gam sikit Okey, so untuk bahagian sini kita dah settle. Okey. Alright. Jadi wire kita dah tarik masuk dalam. So susun dia. Dia kemas Okey, so wire sensor kita dah sambungkan dia. Lepas tu kita on. Alright, Jun. Jadi kita akan setting Alright, alhamdulillah kita dah siap pasang meter. So dah complete semua. Wire pun masuk situ belakang. Okey, belakang tu hujung. Jadi kita akan switch on dia. Alright, so siang kita set biru, lepas tu malam kita set merah Tune guys. Okay, bila kita matikan meter ni dia akan padam. Alright, so color, opening, alarm, buzzer semua boleh setting dekat sini. Ada V-Advance A1. Biasa kita pasang ni sebab dia nampak comel, nampak macam original sikit. Ok, so kereta dah start. Kita isi coolant dulu. Alright. Alright, terima kasih owner jauh datang pasang meter. Jadi jangan lupa like, share and subscribe Faizal Kapli channel. Kita jumpa lagi di next episode. Assalamualaikum.